Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ni aku habis fikir lah. Aku tak tahu nak buat apa benar. Lah ni, daripada minggu lepas tu, daripada video hak lepas tu, aku dah bagi tahu dekat satu orang tu. Suruh buat dalam ternakan, dia ada tanya ternak lobster dalam polystyrene tu kan. Jadi hari ni daripada video tu, aku dapat idea kok. Aku duk rasa-rasa kalau kata aku buat sendiri pun lagi bagus kan benda ni kan. Kebetulan hari ni aku pergi tengok dekat tong sampah tu ada kayu yang terpakai tu. Aku heret buat balik. Hampa tengok kayu ni. Aku nak buat wah. Hampa tengok. Ni kayu ni panjang-panjang. Kayu elok-elok. Oh, kayu elok-elok. Lepas tu, hampa tahu aku nak buat apa. Sekarang ni aku duk plan. Aku nak buat satu para atas ni. Nak buat satu para atas ni. Daripada ujung tu sampai ujung sana. Buat para. Jadi atas para ni aku boleh letak untuk lobster. Memang simple abang ha. Letak lobster atas ni ataupun besen macam ni untuk anak benih ikan tilapia. Hampa tengoklah tempat aku ternak ni macam mana. Sikit lah, tak banyak mana pun. Macam aku duk kata, memang syok-syok sendiri lah. Lah ni aku dapat, jadi aku nak boleh letak berapa tong aku boleh dapat. Baru sampai macam tu. Hampa boleh komen lah bawah tu. Hampa tengok ruang apa yang aku ada, hampa boleh komen. Pokok lah hampa boleh design pula tempat aku macam ni kan. Ataupun hampa boleh cadangan apa yang boleh aku buat. Kalau hampa tengok dalam video aku, hampa boleh komen lah. Aku tunggu hampa komen. Okey, lepas ni aku nak buat ni, hampa tengok video aku macam mana aku nak buat. Hampa boleh komen ataupun hampa ada idea, hampa boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu. Hampa share dengan aku. Aku nak buat satu para macam ni. Elok tak elok? Hampa tunggu lepas ni. Okey, bye.
Okey, siap mah. Apa yang aku buat hari ni, inilah hasil dia. Jadi kalau kita tengok macam ni memang nampak macam kosong lah. Tapi sebenarnya di bawah ni aku akan letak filter. Filter yang macam hampa duk tengok yang aku duk bawah ni kan. Okey, yang tu untuk filter. Jadi bawah ni aku bagi ruang sikit. Lebih kurang dalam satu kaki lebih lah aku bagi. Sepatutnya kalau atas ni nak bagi cantik lagi, aku boleh letak dengan papan ataupun plywood. Tapi aku sebab material tak ada, aku ada kayu macam ni, aku letak kayu macam ni. Tapi aku rasa nampak macam cantik juga. Okey, contoh dia macam ni lah, aku akan letak macam ni lah. Okey, jadi atas ni aku ada lagi ruang untuk aku buat untuk ternakan lobster, anak-anak benih lobster. Dan untuk anak-anak benih ikan tilapia pun aku boleh juga simpan macam ni. Kalau kata ada yang lebihan anak benih yang tersilap hari bulan tu, yang terlajak hari tu, ada juga 2-30 ekor, aku akan asingkan macam ni. Aku akan letak macam ni. Oksigen macam ni lah. Oksigen aku letakkan macam ni. Kalau untuk yang di bawah ni, oksigen tetap macam ni. Aku akan buat pecah di sini lah. Aku akan buat L dan aku masukkan dalam ni, akan dipecahkan lagi. Kalau tengok macam ni, aku rasa banyak tong juga ni boleh masuk ni. Lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang 8 tong. 8 tong yang saiz yang lebih kurang dalam, yang aku ingat dalam 14 inci kot ni. Yang saiz yang
icebox yang sederhana ni boleh letak depan tu. Jadi aku ada extra banyak kali ni. Aku boleh buat lobster, dan lobster sekarang ni pun ada juga yang minta anak benih tu, aku boleh buat ajar. Okey. Hampa boleh komen ataupun bagi idea lagi dekat aku bagaimana aku nak buat lagi cantik lagi kolam aku ni. Okey, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.